Perasaan saya yang pertama sekali saya rasa bangga lah, sebab ini adalah kali pertama saya dapat keputusan yang sangat cemerlang bagi saya. 5A tu dah cukup memadai lah. Rasa gembira dapat bawa lah mak saya naik ke atas pentas. Saya bermula dengan Maths Power ni sejak daripada tingkatan 3. Jadi memang bagi saya Maths Power ni adalah subscription yang bagus lah. Sebab waktu saya daripada tingkatan 3 lagi saya dapat improve Maths saya sangat baik dah dengan cikgu-cikgu daripada lagi pula cikgu-cikgu dekat sini sporting, friendly. Jadi saya rasa Maths Power ni memang bagus lah. Sangat membantu sebab teknik yang digunakan oleh tutor-tutor di Maths Power ni berbeza berbanding dengan cikgu-cikgu di sekolah, dan mereka lebih orang kata mereka lebih friendly terhadap student sebab mereka memahami